Nah nih, si Yus dah mulu mengukur tanah nih. Mengukur ke buat rumah dia. Ini setengah ukur nih, bukan main-main lagi, betul dah nak jadi ini untuk buat rumah. Lapan. Pas deh. Itu masak. Ini masih pisang lidi. Anu surian kau datang kudai nanam kau. Ya. Dulu pokok durian lah cabang. Siwis tengah tertuang. Jadinya sekadang rumah Kak Nim nanti kau dulu ada nanti ya. Saya pucuk sana ya. Air pada di mata dia tu memerhati. Jadi ya bang? Hah? Dia tutup habis.
Kalau orang takut kena ke? Boleh. Tak, ni memang tutup habis ni. Ha. Ni habis. Kalau tak safe lagi. Ni haji lah. Biarlah dia orang doakan juga. Dia masuk dalam musalah lah dia. Ha? Kubur ni masuk musalah lah. Ni tanah kita juga ni sebelum ni. Mana? Ni musalah ke? Itu kuburan masih keluarga apa? Apa? Amak? Sama ya. Ha. Ni macam ni ha. Ni ruang tamu dia. Sini ni dinding habis ni. Oh. Itu ni dia macam nampak semua. Ni ruang tamu dia. Lepas tu 2 3 bilik. Ni parking. Oh, kita tutup langsung sini. Ha. Jadi orang nak masuk salah dia ada jalan dia. Dari sana bisa juga pintu belakangnya bikin nanti. Itu satu pintu untuk apa? Ni bilik apa? Langsung Ini buka bilik apa musalah. dia? Ni untuk rumah. So sini tu apa punya? Sana Apa punya tu pasal? ada sikit beranda kan. Ada. Sebelah belakang. Kau apa nak pergi surat terus Mana masuk ada je. 2 pintu lah. Satu pintu sini. Kita dalam rumah lah ada bilik air sekali je. So bilik airnya kat sini satu sekali je semua. Ini bilik air. Bilik air sini. So sekali je pipe ni kan. Yalah. Ada benda lah yang ada sekali. Besar dalam ni. Lebih kurang macam Mak Tuan Nim tu lah rumah dia sekarang kita nanti. Ni lagi besar. Ha? Lagi dua lah kita ni. Kan? Dari tu, yalah. Betul. Sebuah rumah. Ni duduk ni motor minimum. Ni kedai. Ni kedai. 7 juta setahun. Ini 7 juta setahun. Dia modal hari tu baru 140 juta. 40,000 je dia modal dulu. Dapat dia kelesen setahun. 7 juta. 40,000 ringgit lah dia modal dia. Apa tu? Dia rumah tu. Ini dibuat gaya-gaya rumah minimalis. 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 Oh, ya. Minimalis. Cantik untuk Contoh. Design sikit. desainnya. Jadi orang pun Ya, kekinian. jadi orang datang tu standard dia tengok lah. Tak macam orang kampung dia. Ya, yang rumah-rumah tetap dulu. Atuknya no lah. Macam genting anak tu ya. Zinc aluminium genting dia. Oh, ini kan biasanya orang kan minimalis tuh di depan tuh kayak benda datap kayak tembok ya. Itu nanti baru di tengah kita siapa. Jalan. Tak nampak dah. Kalau agak-agak ni ada dekat atas. Ni nampak Itu boleh buat je nanti ni untuk orang istirahat apa. satu balkoni kat atas. Dia buat 2 tingkat pun bagus sekali tu. Tengok Gunung Merapi ya. Kat depan semua lah. Yalah. Satu tempat je. Untuk menara tinjau. Menara tinjau. Tu apa sangatlah dia buat dia. Jadi orang kan pagi kalau ada orang nombok sudah lipat kan. Ni nanti dia nak tembok keliling ni. Buat putih nak. Tembok pula sini Oh. tambah bagus. Oh. Orang lari-lari jogging-jogging. Kalau orang menasik kan ini Safa Marwah. Tu batu Safa, batu Marwah. Oh, Safa Marwah dia. Oh tu dia punya ni. Kita Orang mana sih? Orang latihan. latihan Latihan untuk naik haji. menasik. Ni. Tu sebab dia buat batu tu. Ya. Itulah Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi kalau di Mekah dia dah senang je dah. Okey. Training sini 7 kali 7 keliling, 7 kali Safa Marwah. Tu baru potong rambut. Yang kanan kosong ni kenapa? Yang bawah. Ni tanah ni orang tu tak tahu dia nak jual. Oh dia punya. Tapi dia bagi jalan mana? Okeylah. Tu dia bagi izin lah. Dia bagi izin jalan. Tak tahulah nanti dia jual juga ni. Kata kalau dia jual boleh juga kita jadi kolam renang. Buat. Mana? Swimming pool. Bagus. Wah, apa swimming pool? Apa dia jual nanti? Kalau kita dah Mana sampai swimming kan? buat swimming pool sini. Swimming pool rahsia tak boleh pakai baju-baju. Swimming pool syariah. Tak ke? Ini lambat sangat lah nanti kita nak. Tak tengoklah dia ukur. Ha? Dah.
Nanti Icam tahu berapa ukurannya tu baru nak buat plan dia tu. Berapa kedudukan rumah? 8? Opsinya boleh. Oh, 8 okey lah. Bilik. Tu ada ruang tamu estate. Tu ruang tamu gadang depan. Awak bagi keluasannya je dekat Isam. Berapa keluasan tanah yang untuk tu? Oh. Oh, 16 panjang. 16 yang bisa dibangun 8 lepas. 8. Okey. Nanti kalau gambarnya bisa sudah tur ke di Pagadang di situ seperti kan. Di Narun ke situ seperti 68 ni. 3 bilik itulah pokoknya kalau boleh ambil, boleh ambil. kalau boleh ambil 5 je di luar. yang di luar pun di Sinam kan. Sampai di situ pula. Nanti kan ke belakang. Oh, kamar gadang apa itu? Ya, kamar untuk berdua ini je. Buat pintu kekor langsung ke surau. Awak ambil uduk di rumah, masuklah. Risiko saya dia pintu soalnya untuk Yalah. kurang akses. Itulah. Itu ke belakang kan. Ni nak pagar ni kadang-kadang budak sekolah tu bebas-bebas je masuk sekolah. Ni nak kalau bakar ni. Itu kan saya pagar tu. Wah, tu rumah siap depan dia Kaabah. Sebelah dia masalah. Bilik belakang encik ke boleh ambil ke lampik? Saya lihat kondisi tanah lagi. Kalau Kamar rumah kadang. Kondisi tanah. Yalah. Auto boleh masuk di pukul lah. 3.5. Jadi yang ke tepi tu sampai ke tepi mana? Berandua dan sampai ke tepi ni dah. Anu celah ada untuk sodong sengken ke. Nada. Duit je. Pintu ke anunya. Ada berando lah. Ini berando lah. Itu. Tu 20 panjangnya tu. Jangan ni.
Betul, encalik tanah ketik tapi perlu dukuh ya. Sama je tanah gantian tu ni. Ni gambar. Pun. Lapan kali 24. Alah. Keluasan rumah je Cam. 8 kali ke 3 berapa? 24. 24 kaki. Kelasan. Besar tu. Lepas tu ke depan dia dia kira tadi dekat 20. 20 kali 3 berapa? 20 kali 3 60. 60 kaki ke depan. Kita betul-betul kan ya. Ini dia. Sini ke sini berapa kan? Dah ada. Ke sini berapa? Tu dia tengah ukur dia. Dia ukur petak ni tadi panjang dari sana. 8 kaki, 8 meter. Yang sini 8 meter, yang panjang tu Panjang tu 6 balik. 6 balik. 6 balik sampai siku, mesti ada peluang lagi. Ya kan itu kan pagar betul. Itulah. Tu tengah ukur tu. Ni kan. Bara. Ada Mercedes Benz yang sama. Ini 16. Itu yang belakang tu ni. Oh, 20 sampai sini. 20 meter. Tu sampai tu. Tu tinggal untuk lama lagi lah. Yang boleh buat rumah aja. 20 kali 8. Tu sampai sana. Nah, ni pen dia.